Hello, very good afternoon guys. Saya baru je settle makan tengah hari. Saya start lambat sikit hari ni, ada kerja lah malam tadi. So sekarang ni saya dah dapat satu job dekat South City Plaza. Dekat South City Plaza, kedai phone, spare part phone lah gamaknya. Jomlah kita gerak dia tutup ke? Banyak rider sini. Inilah. Oh, tu Mars. Saya pernah ambil kat sini. Hello bos, Lala Move. Elite Communication. Syazwan betul. Thank you. Thank you. Busa, Knafe, Sahlab. Busa, Knafe, Sahlab, Lulu, Ice Kirim, Ice Kirim. Ice Kirim, Ice Kirim. Okay, jom. Ke nak kapit lah? Kapit dah, jom. Boleh kapit ke? I don't know man. Kita try kapit Tak payah call lah, terus gerak je. Message gerak. On the way. First time saya kapit ni. Bismillah. Kau Era ingat lagi tak tu? Bakery Garden. Weh, dah start hujan. Ya. Alamu. Sambil gambar dah. Okey. Hujan oh. Ayuh. Boleh. Ada raincoat. Raincoat lah. Okey. Tak setuju. Sambil gambar. Okay, thank you. Okey, thank you Dah, sudah hantar barang. Pakai jap. Itu sedikit update lah perjalanan tadi. Saya lalu NPE dari Pantai Dalam. Hello. Hello bos, Lala Move. Dah sampai depan rumah. Abang Dindong je? Oh, Dindong. Okey. Ada perdana Kereta perdana hitam Betul. Okey, saya Dindong je lah nanti Tapi nanti ada orang kat rumah jaga. Okey, baik. Okey, terima kasih. Ini drop off kapit yang kedua tadi. Sampai dek. Terima kasih. Oh, lebih tak apa Terima kasih. Okey, cantik. Fare 18 lebih, dia bagi 20. Syukur alhamdulillah. Okey, settle. Let's go man. Lebat guys. Apa nama kedai tu Bos, sini Elite Communication Okey, ada barang. Bos, luar sajalah. Nanti basah dia punya tempat. Ya, thank you Sekejap saya ambil gambar dulu. Hujan slow saya bawa. Apa cakap? Licin, takut. Naik highway lagi laju-laju. Jalan Dua kaki ya lah. Benar. Pakai kaki ni. Boleh lari, dua kaki lagi terbang. Okey Thank you. Steady lancai. Okey, cari job lain. Ayo. Bismillah, harap dapat lah ni. 29 minit 80 sen dari Klang ke
Ampang. Okey, dah dapat. Sekarang ni lagi satu. Saya nak cari dari Kelang ke ni pun boleh ni. Kelang ke Brickfield. Cantik. Okey. So mana dulu ni? Saya ambil ni dululah. Okey. Saya kapit. First job kapit, second job pun kapit. Yang ini lagi dekat, tadi jauh sikit. Okey, kita pergi yang dekat dulu. Okey, bismillah. Ya Allah, memudahkanlah urusan hamba-Mu ini, ya Allah. Okey, dah sampai dah ni. Sekejap saya nak kena call dulu ke? Hello, Lalamu. Mana tempat 10 YYC, yes, YYC. YYC. You tekan doorbell. Tinggi ada orang buka bagi masuk. Sekarang I dekat cafe Don't Tell Mom. Dekat kah? Dekat mana? Cafe Don't Tell Mom. Tak tu. Kejap I pergi 10 dulu. I rasa depan tu. YYC ya? YYC. Okey, kejap Hello, Kak, I tak boleh masuk, basah. Lalamove. Online secretarial. Betul Sorry Kak, I tak boleh masuk Thank you. Tak sempat nak rakam. Dia dah bagi barang. Ini untuk kapit kedua. Saya kena ambil gambar dulu. Kapit lagi seronok pula kapit. Tak adalah rushing sangat. Okay, dan let's go. Okay, kita dah sampai tempat drop off yang pertama. Tadi kita kat pit 2 kan, dua-dua kat Kelang dan dua-dua mengalir ke KL. Satu ke Brickfields, satu ke Ampang. So kita hantar yang Brickfield dululah sebab dia lebih dekat. Okay, itemnya. Buka lagi ke premis ni? Buka lagi kot. Sini petang-petang memang jam sikit. Ni dia pejabat setiausaha syarikat Jom. Lalu I nak drop off Lalamove. Bagi aja. Bagi aja. Bagi aja. I ambil gambar Okay, thank you. Jaga sana. Sampai. Jom kita pergi ke drop off kedua dekat Ampang. Okay, jom. Mengah ni kenapa ni? Exercise dah. Tak mengah. Okay lah, jom. Okey, dari Brickfield kita dah sampai ke Maluri untuk hantar parcel yang keempat ni. Kan saya kapit tadi kan. Saya kapit first job tu saya kapit 2. Yang ni pun saya kapit 2. Alhamdulillah. Okey je kapit tu. Saya tak rasa ada satu isu. Saya tak rasa dia terkejar-kejar lah sebab jarak dekat-dekat. Kalau antara kapit dengan kapit tu jauh, mungkin terkejar-kejar. Sebab saya punya target dah settlekan job dalam masa sejam je. Dan lepas saya drop off ni, kemungkinan saya akan stop lah. Saya dah tak teruskan. Saya akan rehat dulu. Mungkin saya akan teruskan kayu kalau ada job yang menarik. Tetapi kalau tak ada, saya rehat lah. Nak kena call lah. Hello, Lalamove. Hello. Can you list already? I think I'm arrived, but I'm not sure the location. Right now, I'm in front of what? Block T. Condo Block C. Okay. 1 minute. Okay. Block T, lobby 2. Block C Lobby 2. Lobby 2. Okay, block. Okay, lobby 2 arriving. Okay, Okay, thank you. thank you. Saya tak tahu mana lobby 2. Bos.
Bos, sini Park 3 ke? Sini Park 3. Ini kondo Park 3 ya? Bukan. Mana Park 3 ya? Itu tak tahu. Ha? Ini Samlinista. Shamilin Star Park 3 mana ha? Pusing lah bos. Sini tak. Ya, I cari. Okey. Okey. Aduh, ni pin tak betul kat ni. Anjay. Asal ada pin kat sini? Anjay. Dalam app, bila saya tekan part 3, dia pin dekat sini tau. Bila buka map, dia tunjuk belah sana, sekilo lagi. Jauh lagi tu. Memang betul-betul lah app Lalamove ni. Korang nampak, punyalah jauh tempat yang pin tadi dengan tempat asal. 1.5 kilo juga tau. Bang, hantar mana tu bang? Lobby 1. Lobby 1, saya lobby 2. Lobby 1 lah. Lobby 1. Hujan surcharge tak tadi? Ada? Ada pecah. Okey lah, rasa juga. Boleh lah. Sekali lah. Okey. Thank you lah. Senang. Mana level 2 depan. Okey. Okeyค่ะ Okey ha. Dah lama pak? Ya, correct. Can I take picture? How's your day? Good? Wait okay. What's the matter with my internet? Wait Oh, okay. Okay, all good. Thank you very much. Have a great day. Ni last job lah, dari Maluri ke OUG, and then saya balik lah rumah saya dekat Sungai Besi, Jepun. Bos, Lalamove, thank you. Sampai dah. Kena pergi ambil barang. Jom. Kat satu kot. Ni G. Hai, nak pick up. Pick up. Ni je Oh, dengan ni. Oh, okey. Terima kasih. Jom. Okay, let's go. Boss, thank you. Okay, dah sampai. 1, 2, 3, 4, 6. This one I think. Tengok. Hello. Ni Lalamove. Ya. Okey. Yang nak hantar ni rumah number 6 kan? Betul. Tapi saya call dia dia reject lah. Dia suruh masuk dalam peti surat je. Oh, masuk peti surat. Lagi senang. Okey, baik. Saya dah sampai. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Gambar boleh? Boleh, saya ambil gambar. Okey, terima kasih. Alright. Sama. Okey, dan syukur Alhamdulillah tepat-tepat jam 6.30 kita dah selesaikan job. So dengan ini kita concludekan projek kita pada hari ini dan baliklah. Okey.
syukur kita dah selesaikan job terakhir kita. Saya ingat saya dah tak nak teruskan lah. So hari ni total job ialah 5 job, dan gross dan net earning saya untuk hari ni adalah RM88. Yeay. Alhamdulillah, walaupun sepanjang hari ni hujan lah, sebab saya start tadi pukul 2 kan. Hujan agak lama tadi di belah-belah Kelang Shah Alam sana. Dan dekat belah KL pun boleh kata hujan yang agak lebat juga, tapi tak selebat di Kelang tadi. Komen saya pada hari ni, job best lah. Sebab saya bukan orang yang kapit, tapi saya nak tunjuk pengalaman saya kapit. Kan. So kapit, dia kalau tak pandai strategi, dia memang akan menggelupur lah juga. So hari ni Alhamdulillah syukur, kapit yang dekat-dekat, dan saya berjayalah settlekan dalam masa berapa jam? 3 jam daripada pukul 2.30 tadi sampai pukul 6.30. 3 jam 5 job. Terima kasih kerana layan video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk saya hasilkan lagi banyak video pengemaraan saya seperti ini akan datang. Okay, thank you for watching and see you next time. Bye.